Mengumumkan ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Raja Haji Wan Rosdi Wan Ismail, Menteri Besar Pahang dan Div-Div Kehormat. Hadirin dijemput duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di puncak alam tumbuh jati, daun rapuh jatuh ke lurah. Kunjungan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja cukup berarti, terpahat kukuh dalam sejarah. Cuaca redup di petang hari, ramai orang pergi berhoma. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja sudi kemari, tercatat sejarah kekal selamanya. Hadirin yang dihormati, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail, Yang Berhormat Speaker Dewan Negeri Pahang Datuk Seri Haji Muhammad Syakar bin Haji Samsudin, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Nazri bin Abu Bakar, Yang Berhormat Puan Leong Yuman, Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Pahang, Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Pahang, Yang Berhormat Tuan Lee Chin Cheng, Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Pahang, Yang Hormat Datuk Syairuddin Abu Sohod, Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia, MOTEK, Yang Hormat Datuk Seri, Yang Berbahagia Datin Seri, Yang Hormat Datuk-Datuk, Yang Berbahagia Datin-Datin, Yang Berbahagia Tuan Kamarudin bin Ibrahim, Pengerusi Besar Tourism Pahang, Yang Berbahagia Tuan Miur Syahril Anwar bin Ahmad Radwan, Naib Presiden Telekom Malaysia, Yang Berbahagia Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, para penggiat industri pelancongan Pahang, rakan-rakan strategik pelancongan Pahang, pengusaha produk pelancongan, pengamal-pengamal media, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati. Sebagai tanda taat setia dan kecintaan kita kepada tanah air dan negeri tercinta, majlis dengan penuh hormat menjemput hadirin sekalian untuk berdiri bagi menyanyikan lagu kebangsaan negaraku, diikuti dengan lagu Negeri Pahang, Allah Rahmatkan Raja Kami.
Hadirin yang dihormati serta para tetamu kehormat dijemput duduk. Filem yang bakal Anda saksikan ini adalah sebuah karya fiksyen diinspirasikan daripada kisah legenda dan warisan negeri Pahang. Segala paparan adalah untuk tujuan hiburan dan penceritaan semata-mata. Di bumi yang subur, sebelum lahirnya Melaka, berdiri sebuah negeri purba, tempat lahirnya legenda dan saksi kepada rahsia yang tak pernah lenyap. Sejak berkurun lamanya, seekor naga perkasa mendiami Tasik Chini. Dahulu, ia ditundukkan oleh penjaga lama. Dan 11 kunci sakti diamanahkan ke setiap daerah sebagai meterai pelindung tanah bertuah. Namun kini, meterai itu kian lemah. Kegelapan mula menggugat negeri dan naga purba bangkit semula. Maka, dari Jurai Agung dipanggil seorang satria, Sang Satria Wan Alam Indrapura, pewaris darah pahlawan, pengembara hikayat, dititahkan mencari semula 11 kunci sakti. Hanya apabila kunci itu bersatu kembali, negeri ini akan berdiri megah dan makmurnya kekal menyambut seluruh dunia. Saga 11 kunci, tanah bertuah, makmur menyambut. Maka bermulalah pengembaraan Sang Satriawan Alam. Demi mendapatkan titah, setiap langkah disambut bisikan angin, setiap daun seolah memerhati, menilai hati sang pengembara. Di saat harapan hampir pudar, muncullah 2 penjaga gerbang rimba, Wira dan Manja. Berjiwa suci, berbalut keberanian. Mereka bukan sekadar beruang, tetapi utusan keseimbangan dari bumi yang dicintai. Dengan bahasa alam yang hanya difahami hati yang bersih, mereka menunjukkan jalan. Berlari di hadapan, diikuti satria di atas kudanya, langkah mereka berpadu, seolah bumi, manusia, dan alam kembali bersatu. Hingga di penghujung hutan, kabus mula tersingkap, cahaya keemasan menyinari malam, dan di hadapannya berdiri megah Istana Walinongsari. Tempat bersemayamku dari sakti, gunung gagah rimba berdaulat, Walinongsari jelita berhikmah. Sang Satriawan Alam. Akulah Putri Walinongsari, penjaga hikayat dan rahasia tanah bertuah ini. Sang Satria, engkau utusan terpilih dari Jurai Agung. Angin telah membawa kabar tentang kegelapan yang bakal menelan tanah bertuah ini. Naga purba yang sekian lama tidur, kini terjaga karena manusia mulai alpa. Mereka tidak lagi menjaga bumi, tidak lagi menghormati keseimbangan alam. Maka tanah Indrapura mula retak, dan cahaya kian pudar di ufuknya.
tidak akan berseorangan. Dari tanah jelai akan datang seorang pendita. Dengan kunci ini, kau mampu merentasi masa dan waktu. Satriawan alam Indrapura, carilah ke-11 kunci ini. Dan demikianlah titah telah disampaikan. Dari takhta Wali Nongsari, berangkatlah sang satria, utusan dari Jurai Agung, membawa amanah 11 kunci sakti demi mengembalikan cahaya ke tanah Indrapura sebelum kegelapan menelan segalanya. Rahasia bumi bertua ini. Langit terbuka, titah menyala, Wali Nongsari reda berkata, Satria penjaga amanah, bangkitlah demi tanah warisan.
Setelah ke-11 kunci sakti disatukan, terbukalah hijab antara masa dan alam. Dari jauh, cahaya keemasan menuntun sang satria menuju Tasik Chini, tempat lahirnya penjaga purba. Disinilah bersemayam naga Sri Kumum, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai penjaga keseimbangan dunia. Namun, hanya jiwa yang benar-benar suci akan diterima oleh kuasanya. Dahulu dikisahkan seekor naga pernah ditundukkan oleh seorang pahlawan agung. Tetapi kebenaran itu diselubungi waktu dan rahsia, kerana bukan tangan manusia biasa yang menundukkannya, melainkan hikmah seorang putri yang mewarisi cahaya ketenangan. Kini, sumpahan lama itu bergema semula, dan disinilah bermulanya pertembungan antara kuasa dan hikmah. Pertarungan yang bukan untuk membunuh, tetapi untuk menyedarkan semula roh penjaga tanah bertuah. Dan kini, takdir itu pun bermula. Di bawah riak air Tasik Chini, kuasa purba terjaga. Bukan untuk memusnahkan, tetapi untuk menguji hati seorang satria. Pertarungan ini bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang menundukkan amarah dengan cahaya, agar keseimbangan kembali kepada tanah bertuah. Cahaya jatuh, langit Satria bangkit, bumi bergetar, cahaya jatuh, langit terbakar. Darah tak tumpah, tapi jiwa diuji. Oh, anak alam Indrapura, kembalikan cahaya yang hilang. Wan alam, di antara senyap dan debu pertempuran, tubuh sang satria terkulai. Namun, takdir belum mengizinkan dia reba. Kau jatuh demi dunia, tapi jiwamu masih menyala. Dalam sepi, aku melihat satria yang tak pernah hilang. Bangkitlah, sang satriawan alam Indrapura. Bangkitlah, wahai cahaya. Bagaimana Tuan hamba tahu namaku? Namamu telah tertulis sejak langit belum dijadikan. Waktu aku di sini. Siapakah gerangan Tuan hamba? Aku Wan Iskandar, keturunan orang berilmu.
dari tanah Jelai. Engkau tidak akan berseorangan. Dari tanah Jelai akan datang seorang pendeta. Tanah Jelai. Satria, ambillah tombak cahaya tasik ini. Hanya dengannya, engkau mampu menundukkan gelap dan membungkam amarah naga itu. Dan ketika cahaya itu bersatu dengan nadinya, alam pun bergetar menyambut kebangkitan sang Satria. Dari tombak itu terbit tenaga suci menundukkan amarah yang membara. Disedari, ada mata yang memerhati, menyaksikan segalanya dan mengabadikannya pada batu di dalam gua. Dan kisah itu pun kekal menjadi rahasia buat selama-lamanya. Sang Satria, engkau telah menundukkan bukan sekadar naga, tapi amarah dalam dirimu sendiri. Tugasmu belum selesai, anakku. Wahai Satria, inilah watikah keramat, amanah tanah bertuah ini. Bawalah ia ke satu tempat di tanah yang makmur ini juga. Pada waktu itu, seorang pemimpin dari masa depan, dari tanah Jelai, akan berdiri di hadapan rakyat, membacakan isi watikah ini. Dan saat itu, seluruh alam akan tahu, disinilah bermula segalanya. Namun ketahuilah, apabila engkau menerimanya, kuasa saktimu akan diserap ke dalamnya. Di tepi tasik Cini, amanah yang tertulis sejak awal buana akhirnya menemui pewarisnya. Saat sang Satria menyambutnya, kuasanya dipulangkan, bukan karena tapi karena pengorbanan hati yang suci. Dari tasik yang tenang, cahaya itu menjulang ke langit, menyinari seluruh hutan, menyusuri langit Nusantara, menggegarkan kota-kota, menyentuh langit negeri-negeri jauh, hingga cahayanya mencapai seluruh buana. Dan pada malam itu, dunia mengingat semula dari mana segalanya bermula. Naga Seri Gamum akan membantumu. Air yang tenang mula bergetar. Dialah Seri Gumung, menjaga masa, memelihara alam, juga teman lama pendita dan saksi kepada sumpah agung yang hampir dilupakan. Tanpa suara, mereka saling mengerti. Di bawah sinar bulan purba itu, legenda lama bersiap untuk menyeberang masa, menyempurnakan amanah, membawa watika dan kunci kemakmuran. Langit terbelah, kuasa terbuka, Satria bangkit dari legenda. Watika menyala, naga berpusing, gerbang masa.
Di sini, penjaga itu bersemadi. Dalam warna dan dinding, kisahnya akan terus hidup selagi manusia masih memandang. Tuan Putri Walinongsari dan di antara manusia yang tidak tahu, ada satu wajah yang tak pernah hilang di telan masa. Walinongsari, abadi, tersembunyi dalam dunia modern, menunggu saat janjinya ditepati. Satria Wan Alam Indrapura, pahlawan yang berjuang merentas hutan, gunung dan lembah, membawa harapan negeri Pahang agar sentiasa makmur dan bersatu. Inilah wira kita yang membawa bersama kunci kemakmuran, simbol kekuatan dan kebanggaan seluruh rakyat negeri ini. Setelah sekian lama menempuh cabaran, hari ini Satria tiba dengan penuh keagungan, menzahirkan makna sebenar kemerdekaan dan kemakmuran bumi yang kita cintai. Lihatlah, dengan langkah yang penuh keyakinan, Satria Wan Alam membawa kunci kemakmuran Pahang, tanda negeri ini akan terus aman, makmur dan dirahmati. Inilah detik simbolik penyatuan antara warisan masa silam, kejayaan masa kini, dan aspirasi masa depan pelancongan negeri Pahang. Dengan itu, amanah telah disempurnakan. Terima kasih, Satria Wan Alam. Inilah sebuah permulaan baharu bagi negeri yang makmur, bersejarah dan penuh keajaiban. Pahang Darul Makmur. Baiklah hadirin yang dihormati sekalian, hari ini kita membuka lembaran baharu dalam perjalanan pelancongan negara, di mana Pahang dengan inisiatif Pahang First menampilkan bukan sahaja keindahan alam semula jadi, tetapi juga warisan budaya dan keramahan rakyatnya yang mencerminkan identiti sebenar Malaysia. Selamat datang ke Majlis Pelancaran Visit Malaysia 2026 Pahang First. Saya Anas Fahmi. Saya Nik Kanisah, pengacara majlis anda pada petang ini. Berbesar hati kerana dapat bersama dalam majlis yang bersejarah untuk meraihkan aspirasi Pahang Darul Makmur sebagai pintu gerbang utama pelancongan Malaysia menuju 2026. Memulakan majlis kita pada petang ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Datuk Syaharuddin bin Abu Sohod, Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya untuk menyampaikan ucapan sempena Majlis Pelancaran Visit Malaysia 2026 Pahang First. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih saudara dan saudari pengacara. Yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail, Menteri Besar Pahang. Yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar bin Haji Samsudin, Speaker Dewan Negeri Pahang. Yang berhormat Datuk Seri Nazri bin Abu Bakar, Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang. Yang berhormat Puan Leong Yuman, Pengurusi Jawatankuasa Perpaduan, Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Pahang. Yang berhormat Tuan Lee Chin Chen, Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Pahang. Yang hormat Datuk Seri, yang berbahagia Datin Seri, yang hormat Datuk, yang berbahagia Datin, yang berbahagia Tuan Kamarudin bin Ibrahim, Pengurus Besar Tourism Pahang. Yang berbahagia Tuan Mio Syahril Anwar bin Ahmad Ratuan, Naib Presiden Telekom Malaysia. Yang berbahagia Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan juga Persekutuan, para penggiat industri pelancongan Negeri Pahang, rakan-rakan strategik pelancongan Pahang, pengusaha-pengusaha produk pelancongan, pengamal media, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat sama-sama hadir di majlis pada hari ini. Saya juga merakamkan setinggi-tiga penghargaan kepada Kerajaan Negeri Pahang dan Tourism Pahang atas inisiatif menganjurkan Majlis Pelancaran Visit Malaysia 2026 Pahang First pada petang ini. Usaha ini menunjukkan komitmen padu negeri Pahang untuk bergerak seiring dengan Kerajaan Persekutuan dalam menjayakan kempen Melawat Malaysia 2026. Tahun Melawat Malaysia 2026 bukan sekadar acara pelancongan tetapi merupakan satu ajaran nasional yang bertujuan untuk memulihkan serta memperkukuhkan industri pelancongan negara. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya melalui Sekretariat Tahun Melawat Malaysia 2026 selaku peneraja utama agenda ini telah menetapkan sasaran strategik terhadap jumlah pelawat yang dijangka memasuki negara pada tahun 2026 bagi memastikan pulangan hasil yang tinggi kepada negara. Matlamat besar ini hanya dapat dicapai melalui kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, khususnya Kerajaan Negeri Pahang. Negeri Pahang merupakan jantung alam semula jadi Malaysia. Sememangnya memiliki keunikan yang tersendiri. Dari Genting Highlands dan Bentong yang menjadi sebahagian pakej Beyond Kuala Lumpur hingga ke Pulau Tioman yang terkenal di seluruh dunia. Setiap destinasi di Pahang menawarkan pengalaman yang berbeza dan istimewa. Saya juga ingin memuji usaha kerajaan negeri dalam memperkukuhkan pelancongan berasaskan komuniti seperti homestay dan kampung stay, desa murni yang membolehkan pelancong merasai sendiri kehidupan kampung dan keindahan budaya tempatan. Inilah kekuatan sebenar pelancongan Pahang, hasil gabungan keindahan alam dan juga kemesraan rakyatnya. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya amat berbesar hati dapat bekerjasama rapat dengan pihak Tourism Pahang melalui Sekretariat Melawat Malaysia 2026 dalam pelbagai program promosi dan acara yang besar seperti MIT Pahang, Pantai Timur Fest, Karnival Cuti-Cuti Malaysia, Swing Fam Trip dan juga Royal Pahang Bill Fish International Challenge. Kolaborasi seperti ini membuktikan bahawa apabila negeri dan persekutuan berganding bahu, hasilnya pasti amat luar biasa sekali. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, inisiatif Pahang First dan pelancaran aplikasi Pahang Destina juga dilihat selari dengan Pelan Strategik MOTEK 2025-2030 yang menekankan digitalisasi, kemampanan dan pengalaman pelancong berkualiti tinggi. Langkah ini memperkukuhkan kedudukan Pahang sebagai negeri peneraju pelancongan digital di Malaysia. Selaras dengan semangat Malaysia Madani, segala usaha mencerminkan nilai ihsan, kesejahteraan dan daya cipta yang mana pembangunan pelancongan bukan hanya tentang ekonomi tetapi tentang manusia, komuniti dan kelestarian alam. Kerjasama erat antara kerajaan negeri, industri dan rakyat inilah yang melambangkan Madani yang sebenar. Sebelum mengakhiri ucapan, saya sekali lagi
ingin merakamkan ucapan tahniah dan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Yang Berhormat Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan dan Kebudayaan Negeri serta seluruh warga turisme Pahang atas penganjuran majlis yang bermakna ini. Kami di Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia akan terus bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Pahang untuk memajukan pelancongan kebudayaan dan kesenian negara. Saya mengharapkan agar Pahang First akan menjadi pemangkin kepada kejayaan bersama menjelang Wisit Malaysia 2026 dan Pahang terus unggul sebagai destinasi pelancongan utama negara di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Syahrudin bin Abu Sohod atas ucapan yang penuh bermakna dan bersemangat menyokong aspirasi kempen Visit Malaysia 2026 Pahang First. Hadirin yang dihormati, majlis kini dengan segala hormatnya menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail, Menteri Besar Pahang, untuk menyampaikan ucapan dan amanat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera, salam Pahang First. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Yang berhormat Speaker Dewan Undangan Negeri Pahang, Datuk Seri Haji Muhammad Syakar bin Haji Samsudin. Yang berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Nazri bin Abu Bakar. Yang hormat Datuk Syahrudin bin Abu Sohod, Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia atau MOTAS. Yang berhormat Puan Leong Yuman, Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Pahang. Yang berhormat Tuan Lee Chin Ching, Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Pahang. Rakan-rakan Exco yang turut hadir pada hari ini, Datuk Hajah Sabriah binti Saidan, Yang berhormat Tuan Sim Chon Siang, Yang berhormat Pegawai Kewangan Negeri Pahang, Datuk Indra Fazilah bin Haji Saleh, Yang hormat Datuk Seri Yang Bahagia Datin Seri, Yang hormat Datuk Yang Bahagia Datin, Yang Berhormat Tuan Kamaluddin bin Ibrahim, Pengurus Besar Tourism Pahang. Yang Bahagia Tuan Mio Syahri Anwar bin Ahmad Radwan, Naib Presiden Telekom Malaysia, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, rakan-rakan strategik pelancongan Pahang, para penggiat industri pelancongan Pahang, pengusaha produk pelancongan, pengamal media, tuan-tuan perempuan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Pada petang ini kita dapat bersama-sama meraihkan Majlis Pelancaran Visit Malaysia 2026 Pahang First. Pertama sekali saya ucapkan syabas dan tahniah di atas klip video yang ditunjukkan sebentar tadi. Saya berasa begitu kagum sekali. Sangat luar biasa. Malahan masa saya turun tadi pun saya nak berjalan macam apa? Wan Sri Alam namanya. Dia punya gaya tu memang hebat lah. Jadi kita bagi satu tepukan gemuruh kepada penganjur. Saya tanya Puan Yuman siapa dia punya director, producer dia. Dia kata dia pun kurang pasti. Mungkin Tuan Kamaluddin nak urus agaknya lah ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tahun hadapan Visit Malaysia. Dan kita selarikan dengan slogan Pahang First.
Kalau kita bandingkan dengan negeri-negeri lain, kita mempunyai kekuatan semula jadi yang tidak ada di tempat lain. Saya boleh katakan, kalau orang tanya Tioman, pulau di negeri kita ni, di negara kita, khususnya di semenanjung Malaysia, pulau yang paling cantik ialah Pulau Tioman. Dan ianya diiktiraf antara pulau yang 10 pulau yang tercantik di dalam dunia. Kalau orang tanya tempat tinggi yang paling menarik, ialah Cameron Highland. Tak ada di tempat lain yang mempunyai cuaca yang sama macam Cameron Highland. Negeri lain tak ada. Satu pulau, kedua tanah tinggi yang punya cuaca yang sangat nyaman. Tuan-tuan dan perempuan camping kepada orang ramai. Tak payah pergi keluar negara. Kalau nak merasa cuaca sejuk, datang je ke Cameron Highland. Sebab itulah Cameron Highland, walaupun jam macam mana pun orang datang. Dan kerajaan negeri tidak berdiam diri. Kita buat sedaya upaya kita minta peruntukan. Sekarang ni jalan bypass telah pun dibuat, tapi tak siap lagi. Tetapi yang menariknya itulah, terpaksa jam 4-5 jam, 6 jam, tetapi orang tetap datang ke Cameron Highland kerana tidak ada cuaca yang nyaman, sejuk seperti mana yang ada di Cameron Highland. Itu kelebihan Pahang. Pahang first. Yang kedua, makanan. Tuan-tuan pergilah makan di mana-mana pun, kalau makan tempoyak, masakan tempoyak, dia takkan sama kalau tuan-tuan datang ke Pahang. Makan di Kuantan. Kalau tuan-tuan makan di tempat lain, luar Pahang, rasa dia lain. Makan di Temerloh, contohnya. Lepas tu kalau tuan-tuan datang ke Lepih pula. Lepas tu kalau datang ke Jelai pula. Tadi saya banggalah sikit sebab dia sebut Tanah Jelai tadi kan. Sebab saya Dewan Undangan Negeri kawasan Jelai. Kalau datang ke Jelai, makan tempoyak, patin sungai, kalau dapat patin sungai pula, rasanya 10 kali lebih enak daripada patin yang tuan-tuan makan di mana-mana. Kalau orang tu tak berapa pandai masak pun, dia sedap je. Sebab patin sungai Jelai itu adalah patin yang paling ori di negeri Pahang. Yang ke Temerloh ni dah ke bawah sikit lah. Patin juga. Sedap juga. Tetapi tidak sesedap patin Jelai. Saya tak nak menyebut mana-mana nama individu. Tokoh besar ya. Makan di rumah saya. Makan ikan patin tempoyak. Dihirup kuah tu. Hirup kuah tempoyak. Saya tahu hirup. Orang Pahang je pasti hirup ni. Hirup kuah tempoyak tu. Lepas tu rasa daging ikan tu lain. Ini pun tak ada di tempat lain. Lain daripada itu apa dia? Pulau dah, gunung dah. Cuaca dah, masakan dah. Selain daripada tempoyak, kita ada masakan-masakan lain. Yang orang tempat lain tak makan. Tapi dia kena makan. Sebab tu orang Pahang ni kuat. Tengok tadi gambar Wan Sri Alam tadi. Gagah perkasa. Tapi saya tunggu juga Wali Nuan Sari. Tak nampak pun Wali Nuan Sari. Yang ni bias ni. Harap-harap lepas ni dapatlah tunjuk pada kami siapa Wali Nuan Sari. Ya. Jadi kita di Pahang ni. Sebab apa kita kuat, gagah. Seperti mana yang ditunjukkan tadi. 11 kunci. Kita boleh satukan. Sebab orang Pahang ni makan besi. Contohnya apa dia? Belimbing besi. Orang tempat lain tak makan. Sebab tu bila kawan-kawan datang ke rumah, ada masa saya buatlah sambal belimbing besi kan. Bila tunjukkan kawan-kawan, dia tengok, dia tenung belimbing tu banyak kali kan, belimbing besi. Saya kata nama je belimbing besi, tapi bukannya besi. Tetapi nak menunjukkan bahawa orang Pahang ni hebat. Tak cukup dengan belimbing besi, kita tunjuk pula pucuk paku goreng. Pucuk paku goreng, orang luar mungkin tak tahu. Tetapi kita boleh perkenalkan. Itulah hebatnya orang Pahang ni. Besi makan, pucuk paku makan. Dan sebab itulah slogan Pahang First ni, tuan-tuan dan puan, kita pastikan pelancong yang datang ke Malaysia ni mesti datang ke negeri Pahang.
sebab kita ada banyak kelebihannya berbanding dengan tempat-tempat lain. Jadi tuan-tuan dan puan, Malaysia truly Asia. Pahang truly Malaysia. Betul. Ya, bila sebut Malaysia, mesti sebut Pahang. Kita kena pastikan pelancong yang datang ke negara kita ni, kalau mereka tak datang ke Pahang, seolah-olah mereka tak cukup satu benda. Kalau mereka tak datang ke Pahang, tak makan gulai patin tempoyak, mereka akan miss satu benda. Ini yang kita nak kempenkan. Walaupun dalam artikel 4 minggu yang lepas, kalau tak silap saya baca artikel bagaimanakah Malaysia akan melawan negara lain untuk mengajak pelancong ke Malaysia kerana kita kekalahan daripada segi pulau. Negara jiran kita mempunyai pulau yang cantik. Statistik kedatangan pelancong-pelancong begitu tinggi berbanding dengan pulau kita. Dia tunjuklah Pulau Langkawi, Pulau Pangkor, Pulau Tioman dan sebagainya. Tetapi jangan kita jadikan itu sebagai satu kelemahan. Artikel tersebut memang agak bias sikit. Sebab dia seolah-olah mempromosikan pulau-pulau negara jiran kita. Tetapi sebenarnya kita banyak kelebihan. Kita banyak kekuatan. Dan kalau sekiranya ada kelemahan pun, kita anggap kelemahan itu sebagai, kita jadikan sebagai sebagai kekuatan. Dan kita di Pahang ni, saya dapati angka yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Yuman, berlaku peningkatan kehadiran. Malahan kadang-kadang bilik tak cukup. Homestay tak cukup. Terpaksa orang kena tangguh perjalanan mereka kerana kekurangan bilik. Dan ini menunjukkan bahawa kehadiran orang ke Pahang ni ramai. Dan kita kena bersedia menerima pelancong bukan saja setakat tahun 2026. ECRL akan siap pada akhir tahun 2026, kereta api laju kita. Dan akan mula beroperasi pada Januari 2027. Dengan adanya kemudahan ini, saya yakin kehadiran pelancong-pelancong ke negeri Pahang ini akan bertambah. Kita ada 7 stesen yang mana kita telah gazetkan 16 km radiusnya untuk tapak komersial yang akan kita bangunkan di setiap stesen. Buat permulaan, kita buat di Bentong, kita dah lancar Pansapuri Pahangku dan akan diikuti oleh tempat-tempat lain. Dia berpasar-berpasar. Jadi dengan sebab itulah, saya percaya kehadiran pelancong ke negeri Pahang ni akan meningkat daripada satu masa ke semasa. Dan malahan, boleh sahkan dengan Yang Berhormat Susur Kerajaan Negeri, ramai penjawat awam yang bertugas di luar Pahang yang nak balik ke Pahang. Dan ada yang bertugas di Pahang, ditawarkan untuk berkhidmat di luar Pahang, tak nak balik ke Pahang. Tak nak pergi keluar daripada Pahang. Walaupun ada peluang kenaikan pangkat dan sebagainya. Ini membuktikan pada pandangan saya bahawa Pahang ni memang menjadi satu tempat destinasi ataupun pilihan yang sangat tepat kepada orang ramai untuk duduk di Pahang. Macam penjawat awam pun, ramai yang nak balik ke Pahang. Saya tanya pasal apa? Adalah yang melawakkan saya. Dia kata sebab Pahang bagi lebih bantuan khas kewangan. Yang itu saya tak boleh buat apalah. Sebab kita di Pahang ni, alhamdulillah, tuan-tuan dan perempuan, hari ini saya boleh sahkan telah mendapat 1 bilion ringgit kutipan hasil negeri Pahang. Tadi semasa program bersama dengan Plan Malaysia tadi 996 juta. Tapi semasa saya dalam perjalanan ke sini, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Perumahan dan Tanah Pahang, Datuk Islah dah bagi tahu kepada saya, dia kata esok dia akan bayar kepada kerajaan negeri adalah rumah rakyat Pahang ke apa benda, dia pun tak begitu detail saya. Dia kata besok dia akan bayar. Nak bayar petang ni tak sempat, dia kata. Dia mungkin tak balik ke pejabat. Tahu dia ada kat sini atau tidak. Cek dah ada, dia kata. Jadi bermakna kutipan kita sehingga hari ini telah pun mencapai 1 bilion ringgit dan saya bagi jaminan bantuan khas kewangan untuk penjawat awam negeri Pahang tidak akan kurang daripada bulan gaji. Saya kena menghargai tuan-tuan dan perempuan semua sebab kejayaan mendapat 1 bilion ringgit ini adalah hasil usaha kerja tuan-tuan dan perempuan.
di samping yang lain-lain lah, pembayar cukai dan sebagainya. Dan kita hargai semua rakyat Pahang. Sebab tu yang daripada bayi yang melahir, ibu yang melahirkan bayi, sampai yang meninggal pun kita bagi bantuan. Itu janji Kerajaan Negeri Pahang. Kita bukan cakap kosong, kita bukan cakap auta, kita bukan main dengan sentimen, bukan main dengan persepsi. Kita bercakap berasaskan prestasi kita. Kalau prestasi kutipan kita lebih seperti mana yang kita sasarkan, kita dapat, selepas kita tolak kos tetap kerajaan negeri, itu bayar gaji dan sebagainya, lebihan tersebut kita serah balik kepada kerajaan, kepada rakyat. Masuklah penjawat awam. Penjawat awam di Pahang, saya dah bagi cabaran. Kalau dapat 1.6 bilion dengan syarat tidak menyusahkan rakyat, saya nak bagi 2 bulan bantuan khas kewangan. Kalau mendapat 1.6 bilion. Kalau mendapat 1.6 bilion, bantuan khas kewangan 2 bulan gaji. Tetapi sehingga hari ini mendapat 1 bilion. Dan saya rasa saya akan bagi lebih daripada 1 bulan pada penjawat awam di negeri Pahang. Tuan-tuan, tambah lagi satu kerja, kempen supaya orang datang ke Pahang. Bila datang ke Pahang, limpahan ekonomi akan berlaku. Peniaga-peniaga kecil boleh berniaga. Kita boleh promote negeri Pahang. Kita nak ramai orang datang ke Pahang. Sebab itulah, saya bukan saja nak ramai orang datang ke Pahang. Kalau boleh jumlah penduduk negeri Pahang ni pun kita nak ramai. Kita ada 1.67 juta. Saya tanya kawan-kawan saya dalam Exco lama dah, penggal lepas. Macam mana kita nak ramaikan rakyat negeri Pahang ni? Salah seorang kawan saya malas menyebut, dia tak ada sini. Tapi confirm bukan Datuk Syakar. Dia kata, Tok Wan, mudah je dia kata. Tok Wan dah bagi kahwin kali pertama RM300. yang melahir, ibu yang melahirkan anak dapat RM300. Kalau tak mampu kahwin secara individu kerana kos dan sebagainya, Tok Wan dapat kahwin beramai-ramai. Apa salahnya kalau kerajaan negeri bagi untuk mereka yang ingin kahwin kali kedua, bagi RM3,000. Bukan salah pun daripada sisi agama Islam. Yang salahnya kita takut kat bini. Tapi saya pun setakat ni tak berani lah. Tak, itu salah. Saya tengok ada 3 orang tenung saya lain macam untuk Syakar. Takut. Harap-harap Wali Nusari muncul lah lepas ni. Jadi maknanya, kita nak ramaikan penduduk. Bila ramai penduduk, generate ekonomi. Kita mengharapkan musim COVID. Ada orang bagi tahu. Jumlah kelahiran setahun di Pahang 15,000. Bayi yang dilahirkan. Kematian 9,000. InsyaAllah kita akan bagi duit urusan perkebumian anak-anak ini orang Pahang dalam bajet yang akan datang ni. Jadi kalau 15,000, tolak 9,000, 6,000 setahun, berapa? Bila kita nak dapat sampai 2 juta ni? Kalau kita ramai, kalau secara makronya tuan-tuan dan puan, kita tengok ekonomi negara China. Dia tak heran apa pun berlaku pada dunia. Dunia dia tersendiri. Pasaran dia tersendiri. Duit dia tersendiri. Makanan dia, supply makanan dia, supply and demand dia, tak ada masalah langsung. Kita terpaksa berharapkan daripada tempat lain. Kalaulah penduduk di Pahang ni, ada sampai 2.6 juta tuan-tuan dan puan. Ekonomi kita begitu rancak sekali. Musim COVID. Kita ingat bila orang kena kurung dalam rumah ni, angka kelahiran itu bertambah. Tapi tidak juga. Makin kurang. Pelik juga saya. Semua orang cakap, ini 15,000 ni COVID 2 tahun ni, 2019, 2020 ni, paling tidak pun 25,000 bayi yang akan dilahirkan. Tak ada tuan-tuan dan puan. Sama je, kurang lagi ada. Jadi sebab itu kawan saya mencadangkan kahwin orang lagi. Kerajaan negeri bagi peruntukan. Saya nak bagi 3,000. Betul ni. Tapi ramai perempuan sokong ni ingat boleh pertimbang balik kot. Baby Yuman lah. Boleh pertimbang balik lah. Dulu ada esko wanita seorang tu. Ini ada 2 orang esko wanita ni. Tak lah, rasa tak lepas katanya. Jadi the moral of the story saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan. Kita nak orang ramai datang.
ke negeri kita. Apabila orang ramai datang ni macam-macam. Barang kita laku, kita boleh promote. Dia ada multiple ekonomi yang akan berlaku di negeri Pahang ni. Jadi tuan-tuan dan puan, saya juga ingin memaklumkan, mungkin tuan-tuan dah tahu, tempat menarik di Pahang ni, Genting Highland, yang menjadi penyumbang utama pelancongan, berasaskan hiburan dan percutian keluarga. Kuantan masih kekal sebagai destinasi paling popular negeri ini. Kemudian saya dah sebut dah tadi, kita ada Taman Negara dan Bukit Fraser yang juga turut menunjukkan potensi besar untuk didatangi oleh pelancong-pelancong. Di samping itu, tuan-tuan dan puan, saya juga ingin menceritakan Pahang First. Mungkin tuan-tuan tengok Pahang First. Tadi Wali Nur Sari pun pakai baju Pahang First. Tapi Wan Seri Alam dia tak pakai tadi. Dia pakai baju pahlawan. Aspirasi Pahang First ni berteraskan 7 teras utama. Yang mana ianya tidak, mana datang, slogan tidak datang begitu saja. Kita dah fikir dah. Apa dia 7 teras utama? Yang pertama sekali, agama, institusi raja dan warisan budaya. Itu teras yang pertama. 3 ni kita tak boleh tinggalkan. Wajib. Yang kedua ialah lonjakan ekonomi. Teras yang kedua. Kenapa lonjakan ekonomi kita letakkan sebagai teras yang kedua? Kerana tanpa ekonomi yang kukuh, kita tak boleh buat apa-apa. Kita mempunyai idea, mempunyai pandangan, tetapi kalau sekiranya kita mempunyai kewangan yang terhad, kita tak boleh pergi ke mana-mana. Tetapi contohnya kita di Pahang. Apabila saya bersama rakan-rakan setelah berbincang dengan pegawai kewangan negeri, yang Suruh Kerajaan Negeri, kita kata kita nak bagi bantuan khas kewangan. Kita betul boleh terus bagi. Berasaskan kedudukan kewangan kita. Maknanya kita tidak perlu nak umum, terpaksa minta dengan federal. Seperti mana yang berlaku pada negeri, salah satu negeri di Semenanjung ni. Kita bila kita umum, kita boleh kata terus akan dimasukkan pada bulan hadapan. Sebab kita ada kedudukan kewangan yang baik. Sebab tu lonjakan ekonomi ni kita kena buat. Kita kena urus dengan berhemah supaya tidak ada pembaziran. Ada sebuah negeri sampai 14,000 pejabat awam. Kecil lagi daripada Pahang. Kita cuma ada 7,000 lebih pejabat awam negeri. Habis yang banyak sangat tu pasal apa? Yang itu kita tidak mau berlaku di Pahang ni. Sebab itulah kita uruskan ketirisan, kebocoran supaya lonjakan ekonomi kita akan dapat dipertingkatkan. Cukai balak. Negeri jiran kita 3 kali, 4 kali dah naik cukai balak. Kita di Pahang tak pernah naik pun. Cuma kita naik sekali hari itu. 2020, 2019. Macam itulah lebih kurang. Kita naikkan itu pun lebih rendah lagi daripada negeri-negeri yang berjiran dengan kita. Cukai tanah. Yang kata bisir, perah rakyat dan sebagainya. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan, cukai tanah 10 hektar ke bawah tak kena pun. Kita tak naik pun. Mana-mana individu yang ada tanah 10 hektar ke bawah. Yang kita naikkan yang 10 hektar ke atas, itu pun lebih rendah lagi. Itu pun selepas 26 tahun kita tidak naikkan cukai tanah dan setelah mendapat teguran daripada Majlis Tanah Negara supaya Kerajaan Negeri Pahang mengkaji semula kenaikan cukai tanah. Ladang, 40 hektar ke bawah tak naik. 40 hektar ke atas je yang kita naikkan. Jadi tuan-tuan dan puan, semua ini kita urus supaya ekonomi kita melonjak dan kita boleh bagi bantuan. Apa dia bantuan yang kita bagi? Contohnya, anak-anak kita yang masuk universiti, RM750. Untuk bantuan mereka masuk universiti. Setiap tahun RM400. Kemudian, yang mengatakan Pahang tidak Islamik. Tadika Tahfiz. Pada tahun 2018 cuma ada 1 je Tadika Tahfiz. Sekarang ni saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan, 42 don di negeri Pahang ni semuanya dah ada Tadika Tahfiz yang kita buat di negeri Pahang untuk anak-anak kita. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan, kita sebab itulah slogan Pahang First ni kita menekankan kepada lonjakan ekonomi. Yang ketiga apa dia? Pendidikan dan TVET. Sebab apa pendidikan kita bagi keutamaan? Kerana tanpa pendidikan, saya fikir kita tidak akan ke mana.
anak-anak kita pun tidak akan ke mana. Saya boleh cakap di sini pun sebab ada pendidikan. KSU tadi pun boleh cakap di sini pun kerana ada pendidikan. Pengacara majlis kita boleh cakap sebab ada pendidikan. Tuan-tuan semua ni ada kerja sebab ada pendidikan. Sebab tu di Pahang ni kita bagi keutamaan melalui Yayasan Pahang. Kita ada beasiswa Yayasan Pahang. Kita ada pinjaman Yayasan Pahang. Kemudian apa lagi? Kita ada kelestarian alam. Kita uruskan alam kita dengan sebaik mungkin. Kemudian kita nak ingin melahirkan generasi yang ada integriti supaya mereka menjadi pemimpin yang amanah nanti. Kemudian kita nak good governance. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan, negeri Pahang telah pun dinobatkan oleh Ketua Audit Negara memperolehi CJ bersih tanpa teguran negeri Pahang. Maknanya tidak ada benda yang tak betul. Tidak ada benda-benda yang kita sorok dan sebagainya. Diiktiraf oleh Ketua Audit Negara. Jadi itulah antara 7 prinsip trust Pahang First yang kita usahakan selama ini. Dan insyaAllah ianya akan menjadi kenyataan dengan berkat kerjasama semua. Jadi tuan-tuan dan puan, lagi sekali lah saya menyeru kepada semua agensi kerajaan negeri dan persekutuan. Kerjasama kita dengan negeri dan persekutuan tak ada masalah. Ya. Kita negeri Pahang ni kita sentiasa memberikan kerjasama kepada semua orang asalkan untuk mendatangkan kebaikan kepada rakyat dan negeri Pahang. Jadi saya berharap kerajaan negeri, persekutuan, pihak pusat tempatan, pemain industri pelancongan dan sektor swasta terus berganding bahu menjayakan Tahun Melawat Malaysia 2026. Pahang First. Saya sangat yakin dengan semangat kerjasama dan komitmen bersama, Pahang mampu menjadi negeri contoh bukan sahaja dalam pelaksanaan program pelancongan nasional tetapi juga dalam mempamerkan model pembangunan negeri yang seimbang dan mampan. Dalam pada itu, saya harap kita semua dapat memainkan peranan yang besar dalam memastikan kejayaan kempen ini bukan hanya dari segi jumlah pelancong tetapi juga dari segi kualiti pengalaman, kemesraan rakyat dan imej negeri yang kita tunjukkan kepada dunia. Saya menyeru agar setiap agensi, pihak berkuasa tempatan, pengusaha pelancongan serta setiap rakyat negeri ini menjadi duta kepada negeri Pahang. Tuan-tuan dan puan-puan, tunjuklah keramahan kita, kebersihan dan budi bahasa kita yang menjadi ciri identiti rakyat Pahang sejak dari dulu lagi. Saya yakin dengan kesatuan hati dan keikhlasan kita bekerja, Pahang akan terus makmur, maju dan dihormati. Akhir kata, saya lagi sekali merakamkan setinggi penghargaan kepada Tourism Pahang, agensi kerajaan negeri dan persekutuan, para pemain industri serta seluruh rakyat Pahang yang sentiasa memberikan sokongan dan kepercayaan kepada hala tuju kerajaan negeri. InsyaAllah dengan izin Allah SWT tahun 2026 akan menjadi tahun gemilang buat industri pelancongan Pahang. Marilah kita bersama-sama menjayakan kempen Visit Malaysia 2026 Pahang First agar nama Pahang terus dikenali di pesada dunia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya melancarkan Visit Malaysia 2026 Pahang First. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja atas ucapan sebentar tadi dan mohon Yang Amat Berhormat Datuk Seri untuk terus kekal di pentas untuk kita teruskan acara seterusnya. Kami ingin menjemput tetamu kehormat untuk ke pentas utama bagi menyaksikan segmen simbolik pelancaran sebentar lagi. Untuk itu dijemput Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar bin Syamsuddin, Yang Berhormat Datuk Seri Nazri bin Abu Bakar Setiausaha Kerajaan Pahang, Yang Berhormat Puan Leong Yuman Pengerusi Jawatan Kuasa Perpaduan Pelancongan Kebudayaan Negeri Pahang, Yang berbahagia Datuk Syahrudin bin Abu Suhud Ketua Setiausaha dan Yang Berusaha Encik Kamaruddin Ibrahim Pengurus Besar Tourism Pahang dan Encik Miul Syahril Anwar bin Ahmad Rautuan Naib Presiden Telekom Malaysia. Baiklah hadirin sekalian, sebelum kita menuju ke detik pelancaran rasmi, ayo kita imbas kembali pesanan ringkas Pendita Wan Iskandar mengenai Watikah Keramat, satu amanah agung yang melambangkan warisan, kebijaksanaan dan kemakmuran bumi Pahang Darul Makmur. Wahai Satria, inilah Watikah Keramat, amanah tanah bertuah ini. Bawalah ia ke satu tempat
di tanah yang makmur ini juga. Pada waktu itu, seorang pemimpin dari masa depan, dari tanah Jelai, akan berdiri di hadapan rakyat, membacakan isi watikah ini. Dan saat itu, seluruh alam akan tahu, disinilah bermula segalanya. Inilah dia, watikah keramat yang kita semua nantikan. Disampaikan sendiri oleh satriawan alam Indrapura yang telah merentasi masa, hutan dan rintangan untuk membawa amanah ini. Pesanan dari Bumi Pahang buat pemimpin masa kini. Bukan mudah perjalanan ini. Hanya keberanian, kesetiaan dan semangat juang yang membolehkan beliau tiba di sini, di hadapan kita hari ini. Kini satriawan alam telah menyerahkan watikah keramat kepada Yang Berhormat Puan Leong Yu Min sebagai simbolik kepercayaan dan amanah negeri ini. Dan Yang Berhormat Puan Leong Yu Min akan menyerahkan pula amanah itu kepada Yang Berhormat Menteri Besar Pahang. Majlis dengan penuh hormat menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja untuk membacakan watikah keramat sebagai simbolik kepada pelancaran Visit Malaysia 2026 Pahang First. Di tanah bertuah ini, rahmat bumi dan budi bersatu. Hijau rimba, biru lautan menjadi nadi kelestarian yang abadi. Kemakmuran bukan hanya milik insan, tapi anugerah alam yang dijaga. Maka, terbukalah pintu Indrapura Pahang menyambut setiap jiwa yang datang dengan damai. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja atas pembacaan watikah keramat yang penuh makna, menandakan bermulanya era baru pelancongan negeri Pahang menuju kempen Visit Malaysia 2026 Pahang First. Mohon Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja ke podium perasmian bersama-sama tetamu kehormat untuk meneruskan acara pelancaran resmi Visit Malaysia 2026 Pahang First. Dan kini tibalah saat yang kita nanti-nantikan bersama simbolik pelancaran hari ini. Menampilkan kunci kemakmuran, hasil pengembaraan saga 11 kunci, lambang kekuatan, warisan dan kemakmuran negeri Pahang Darul Makmur. Dengan itu dijemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja untuk memasukkan kunci ke tapak kemakmuran.
Maka dengan ini Rasmilah pelancaran Visit Malaysia 2026 Pahang First. Berikan tepukan yang paling gemuruh atas lembaran sejarah yang telah tercipta pada hari ini. Dengan berakhirnya tayangan pelancaran sebentar tadi dijemput Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang bersama tetamu-tetamu kehormat untuk meninjau lebih dekat naskah rasmi Visit Malaysia 2026 Pahang First. Dan untuk makluman, buku rasmi ini menjadi simbol kepada aspirasi negeri Pahang dalam memperkukuh sektor pelancongan menuju tahun 2026. Pahang Travel Guidebook edisi terbaru yang memaparkan destinasi menarik di 11 daerah lengkap dengan aktiviti penginapan, makanan tradisional dan sebagainya. Acara berikut ialah sesi bergambar bersama tetamu kehormat, aplekat maskot Wira dan Manja serta satriawan alam. Mohon semua tetamu kehormat kekal di pentas utama untuk merakam detik bermakna ini. Setiap tetamu kehormat akan diundang untuk memegang plakat rasmi kempen Pahang First, yang mana merupakan simbol komitmen dan juga semangat Pahang sebagai pintu gerbang pelancongan negara. Itulah dia plakat Ya, yang dan bertulis. maskot pun kita lihat tu ada di belakang. Itu dia maskot kita pada hari ini tuan dan puan. Maskot Wira Manja. Dan manja, memang manja nampaknya. Kena pelan-pelan sebab Wira, manja. kena ada manja. Satu laju sebab dia Wira, yang lagi satu dia slow sikit sebab dia manja. Okey, itulah satu lagi catatan sejarah ya tercatat di negeri Pahang hari ini. Okey, baiklah, dengan itu dijemput untuk berada di tengah-tengah pentas utama. Sedia pandang kamera, senyum. Wira dan Manja memang dah senyum dah. 3, 2, 1. Lagi sekali, 3, 2, 1. Okey, tepukan gemuruh untuk Wira, Manja dan Satriawan Alam bersama pemimpin negeri dan negara bersatu di bawah satu aspirasi Pahang First, di mana segala keindahan Malaysia bermula. Sekali lagi terima kasih kepada maskot dan juga pahlawan kita. Dan tetamu kehormat mohon kekal di pentas utama untuk meneruskan acara selanjutnya, iaitu sesi penyampaian cenderahati dan simbolik sumbangan. Majlis diteruskan dengan sesi penyampaian simbolik sumbangan dan cenderahati kenang-kenangan. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput Yang berbahagia Datuk Syahrudin bin Abu Sohod, Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, untuk menyerahkan mock check peruntukan penyelenggaraan pelancongan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Menteri Besar Pahang. Untuk makluman, mock check ini merupakan peruntukan di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya untuk projek pemulihan, pemeliharaan, ubah suai dan naik taraf PPUN 2025 Negeri Pahang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Syahrudin dan Yang Berhormat Menteri Besar Pahang. Dan seterusnya penyerahan cenderamata daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang kepada Datuk Syahrudin. Baiklah, seterusnya majlis dengan penuh takzim mempersilakan Yang Berhormat Puan Leong Yuman, Pengerusi Jabatan Kuasa Perpaduan Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Pahang, untuk menyampaikan cenderahati penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang.
Terima kasih diucapkan kepada semua tetamu kehormat atas penyampaian simbolik sebentar tadi. Majlis merakamkan penghargaan atas kerjasama erat dan sokongan padu terhadap kempen Visit Malaysia 2026 Pahang First. Majlis dengan penuh hormat menjemput semua tetamu kehormat untuk balik ke pentas kembali ke tempat duduk. Terima kasih sekali lagi kepada semua div-div kehormat atas pelancaran sebentar tadi. Okey, kalau bercerita tentang tourism Pahang, saya yakin dan percaya semua yang ada bukan semua datang dari Pahang, bukan betul. semua asal Pahang, betul Betul, betul. Jadi mungkin ada dari KL, dari Johor Utara dan sebagainya. Kalau datang Pahang, apa makanan yang patut kita try? Kalau Anas pergi ke Temeloh sudah pasti nak hidangkan ikan pating. Poh palih weh, sedap. Oh, sedap. Ya amat Macam mana? Sedap amat lah tu, poh sedap palih. amat. Poh palih. Sedap amat. Tadi saya dengar cerita Yang Berhormat Datuk Seri Diraja, saya ada satu impian kan. Impian saya satu hari boleh makan ikan patin tempoyak di rumah Yang Berhormat Datuk Seri Diraja. InsyaAllah. Dengar cerita sampai hidup kuah dan sebagainya. Baiklah, kita ke acara seterusnya iaitu persembahan lagu tema Pahang First dan persembahan tarian JKKN. Jadi tibalah masanya untuk kita semua menikmati persembahan sempena dengan pelancaran resmi Visit Malaysia 2026 Pahang First. Lagu tema ini bukan sekadar irama, ia membawa semangat dan aspirasi Pahang Darul Makmur sebagai pintu gerbang pelancongan negara. Kami menjemput anak-anak jati Pahang sendiri iaitu Adib Nahar, Zeti Rashid dan Bihat diiringi oleh artis tari JKN dengan penuh semangat Pahang First. Moh kita sama-sama saksikan. Berikan tepukan yang paling meriah untuk mereka. Gunung perkasa, rimba berdaulat, pantai berlagu, lautan berkat, Tasik Cimi, legenda terukir, Ulu Tembeling, benang mengalir. Di Buana Makmur Bayu beralur, Gunung Gagah bermahkotakan Allah, Tuan Puteri Wali Nungsari membuat cakrawala tertawa, Gemala tari menyusun jari, Daulat Tuanku rakyat bersama. Ingat Pahang First, jom lawatlah, bumi bertuah indah semesta. Ingat Pahang First, mau singgah, negeri Pahang Makmur tak terkata. Ingat Pahang First, jom lawatlah, bumi bertuah indah semesta. Ingat Pahang First, mau singgah, negeri Pahang Makmur tak terkata. Dari Bentong ke Rauk, di bawah emas warisan tulisan kuringin kamera scenery spill dedikan akal nyaman aman kejarantut gerbang taman negara aku sambut ke Ulu Tembeli menyahut kuasa rimba bersuara bawa diri ke gua merapo ampo apabila misteri terbuka ibarat Tasik Cini legenda naga pulang Kuantan pantai bersinar ombak cerating menemani mentari rompet laut nelayan mencari rezeki pekan berdaulat jaga gelagat juga ada istana raja bila masuk dalam kilau jiwa perkasa, Pahang bertuah, makmur selesa, berlaku di bukit bertangga, usaha sepanjang sungai jelai kolaka. Adit berasu mountain high, really blend beneath one sky. Colors overseas hustle line, this is Pahang, yours and mine. kembali dalam bersuara, kuat kilau bangkit, jiwa perkasa, bukit gunung, pantai dan laut,
Pahang bertuah. Auditorium dalam makmur Pahang. Makmur menyambut ingat Pahang First. Jom lawanlah bumi bertuah indah semesta. Ingat Pahang First, singgah negeri Pahang makmur tak terkata. Ingat Pahang First, jom lawanlah bumi bertuah indah semesta. Ingat Pahang First, singgah negeri Pahang makmur tak terkata. Ingat Pahang First, jom lawanlah bumi bertuah indah semesta. Ingat Pahang First, singgah negeri Pahang makmur tak terkata. Ingat Pahang First, jom lawanlah bumi bertuah indah semesta. Ingat Pahang First, singgah negeri Pahang makmur tak terkata. Negeri Pahang makmur tak terkata. Berikan tepukan untuk Adib Nahar, Zeti Rashid dan Bihan. Wow, macam mana tuan-tuan perempuan? Best ke best? Bukan best ke tak best? Best ke best? Sebab memang best. Bukan dia punya rancak, lirik dia pun menarik. Kan? Melodi dan sudah pun pastinya rancak. kita nak tahu siapa agaknya yang di sebalik tabir untuk lagu-lagu. Untuk makluman tuan-tuan perempuan, lagu tema Visit Malaysia 2026, Pahang First sebenarnya satu cetusan idea Encik Kamarudin Ibrahim. Satu tepukan untuk pengarah tourism Pahang. Betul. Dan juga komposer adalah Jimmy Neza, penulis lirik Jimmy Neza, Adib Nahar, penyanyi kita, dan juga Bihan, penyanyi kita sendiri, dengan tajuk Makmur Menjambut, menekankan kemampanan, integriti dan cita-cita rakyat. Ia membawa semangat dan aspirasi Pahang Darul Makmur sebagai pintu gerbang pelancongan negara. Baiklah hadirin yang dihormati, seterusnya marilah kita sama-sama saksikan persembahan tarian istimewa dari artis tari JKKN Negeri Pahang di bawah penyelarasan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Pahang seramai 30 orang gabungan kumpulan kesenian JKKN Pahang, kumpulan bimbingan seni cemerlang dan Arya Empire Entertainment. Menzahirkan warna-warni budaya dan semangat harmoni bumi bertuah Pahang Darul Makmur. Tepukan untuk penari-penari dari JKKN Pahang. Pahang.
Putri Indarapura, Ananda Sri Amariri Raja, disebut-sebut mempesona pandang di mata, kepada raja tumpah tak setia. Kisah inang di antara tua dan beja, guna-guna dijadikan penanda. Tersebutlah tun terjadi bawa pulang Tuan Putri berdarah Sri Kandi, disebut orang sehingga kini. Orang sehingga kini. Joget Makilau, pahlawan bangsa banyak berjasa. Joget Makilau, pahlawan Ulong, gagah perkasa nama disanjung. Taat setia kepada raja, turut perintah tidak derhaka. Joget Makilau gagah berani, sekian lama entah kemana, diri menghilang disangka mati. Pahlawan dikenang orang, sejarah nan terbilang yang dikenang. Jadilah Pahang ke negeri Aceh. Sebuah kisah putri penggasih. Jadi sebutan cantik, berani sayang. Indah budi, hai pekerti putri Kamalia. Indah budi, hai pekerti putri Kamalia. Hai moleknya, hai cantiknya, hai manisnya, hai lawannya putri yang pemalu. Hai eloknya, hai parasnya, hai senyumnya, hai lenggoknya putri Ayu. Hai moleknya, hai cantiknya, hai manisnya, hai lawannya putri yang pemalu. Hai eloknya, hai parasnya, hai senyumnya, hai lenggoknya putri Ayu. Kalau berkunjung ke negeri Pahang, singgah sebentar di Pulau Keladi. Kain tenunan indah dipandang, jadi kenangan kekal abadi. Tenun Pahang istimewa.
jangan. Sekali lagi tepukan untuk artis tari dari JKKN Pahang. Wow, and selain dari tempat-tempat menarik, makanan yang sedap inilah antara produk pelancongan kita. Alhamdulillah, Kesenian. bangga weh kau orang Pahang. Bangga weh. Bangga weh. Saya tumpang banggalah. Baiklah, and Baiklah Yang Berhormat Datuk Seri Diraja dan hadirin yang dihormati. Nampaknya majlis kita dah pun sampai ke penghujungnya. Dengan ini, bagi pihak Tourism Pahang, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail, Menteri Besar Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar bin Haji Syamsuddin, Speaker Dewan Undangan Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Nazri bin Abu Bakar, Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang, Yang Berhormat Puan Leong Yuman, Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Pahang, yang berbahagia Datuk Syahrudin bin Abu Sohud, Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Yang berusaha Encik Kamarudin Ibrahim, Pengurus Besar Tourism Pahang, dan yang berbahagia Encik Mior Syahril Anwar bin Ahmad Radwan, Naib Presiden Telekom Malaysia. Semua dif-dif kehormat, rakan strategik, pihak media dan seluruh warga kerja yang telah menjayakan majlis kita hari ini. Semoga pelancaran Visit Malaysia 2026 Pahang First menjadi pemangkin kepada kegemilangan pelancongan negeri Pahang, kerana di sinilah segala keindahan Malaysia bermula. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. dari Kedah ke Pekantari, budi suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, lain masa bersua lagi. Dan sebelum kita melabuhkan tirai majlis pelancaran pada petang ini, untuk segmen yang terakhir tuan-tuan dan puan, marilah kita sama-sama bangun berdiri. Mungkin ada yang nak menari sama-sama pun boleh ke pentas. Kerana kita akan sekali lagi menjemput penyanyi kita Adib Naha, Zeti Rashid dan juga Bihad untuk memimpin sekali lagi nyanyian lagu tema kita Pahang First. Dengan itu saya Anas Fahmi dan saya Nika Nisah mewakili pihak urus dia mengucapkan terima kasih di atas kehadiran dan sokongan semua. Sampai kita jumpa lagi. Salam Pahang First. Juga dipersilakan maskot kebanggaan kita Wira dan Manja untuk bersama-sama di pentas utama. Studi Pahang. Let's go. Sila. Perkasa rimba berdaulat, Pakai berlagu lautan bekat, asik cini legenda teruki, ulu tembeling kenang mengalir. Di dua nama Bayu beralur, gunung gagah bermahkotakan awan, Tuan Puteri Wainung Sari, membuat cakrawala tertawa. Semangat hari Menyusun jari, daulat tuanku rakyat bersama. Ingat Pahang First, jom lawanlah, bumi bertuah indah semesta. Ingat Pahang First, singgah negeri Pahang makmur tak terkata. Ingat Pahang First, jom lawanlah, bumi bertuah indah semesta. Ingat Pahang First, singgah negeri Pahang makmur tak terkata.
Bentong kerau Dibawa kemas warisan tulisan kuning Kamera scenery spin jadi ketara nyaman Aman kerja rantut Gerbang taman negara ku sambut Ke ulu kembali menyahut kuasa Rimba bersuara bawa diri ke gua Merapuh ampuh apabila misteri terbuka Ibarat kasih sini lajana naga Pulang kuatkan matahari bersinar Obat cerahnya menemani mentari Roket laut nelayan mencari rezeki Korang beramat jaga gelagat juga adat Istana raja bila masuk Bunyinya dia angkasa Faham bertuah makmur selesa Aku di bukit bertangga Usaha sepanjang sungai jelai gulai Kasih pada Tuhan sendai Benih wantai And the life This is Pahang, yours and mine Let's go Dengan bersuara Makin awal bangkit Jiwa perkasa Bukit kuno Bagaikan laut Pahang bertuah Makmur menyambut Hingga Pahang penuh Jom lawanlah Bumi bertuah Indah semesta Hingga Pahang first Mau singgah Negeri Pahang makmur tak berkata Hingga Pahang first Jom lawanlah Bumi bertuah Indah semesta Hingga Pahang first Mau singgah Negeri Pahang makmur tak berkata Hingga Pahang first Jom lawanlah Bumi bertuah Indah semesta Hingga Pahang first Mau singgah Negeri Pahang makmur tak berkata Jom lawanlah Bumi bertuah Indah semesta Hingga Pahang first Mau singgah Negeri Pahang makmur tak berkata Negeri Pahang makmur tak berkata Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Ha ha ha.